Buah pinggang adalah organ vital yang berfungsi menapis darah dan mengeluarkan toksin melalui air kencing, sehingga menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Salah satu cara paling berkesan untuk menyokong kesihatan buah pinggang ialah dengan pengambilan minuman yang tepat. Air kosong adalah pilihan utama. Ia membantu menyingkirkan toksin dan mencegah pembentukan batu karang, serta menjaga hidrasi badan. Dianjurkan untuk minum antara 1,5 hingga 2 liter sehari, tetapi jumlah ini mungkin berbeza bergantung pada aktiviti fizikal dan cuaca. Selain air kosong, air lemon atau air infused lemon juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk kesihatan buah pinggang. Mengandungi sitrat, ia boleh membantu mencegah pembentukan batu karang. Rasa segar air lemon memberikan alternatif sihat tanpa menambah gula berlebihan, meskipun jika anda mempunyai perut yang sensitif terhadap masam, adalah bijak untuk mengurangkannya. Air kelapa asli, tanpa gula tambahan, adalah pilihan lain yang sangat baik. Ia mempunyai kandungan elektrolit semula jadi yang mampu menghidrasi tubuh dengan baik dan dapat membantu mengurangkan risiko batu karang kecil. Teh herba tanpa gula, seperti teh dandelion, chamomile, atau halia, juga wajar dianggap. Herba-herba ini bukan sahaja menyokong hidrasi, tetapi juga mempunyai sifat anti radang yang menguntungkan bagi buah pinggang. Selain daripada itu, jus buah rendah kalium adalah pilihan yang baik bagi mereka yang menghadapi masalah buah pinggang. Jus seperti apel, anggur, nanas, dan beri menawarkan rasa manis semula jadi tanpa memberi tekanan berlebihan kepada buah pinggang. Air barli yang dibuat daripada rebusan jelai juga terkenal sebagai minuman penyegar yang baik untuk sistem urinari. Air rebusan daun saderi, walaupun diambil dalam jumlah kecil, kadang-kadang dijadikan sebagai minuman detoks ringan. Namun, terdapat juga minuman yang seharusnya dielakkan untuk menjaga kesihatan buah pinggang. Minuman bergas, minuman tenaga, jus yang terlalu manis, serta kopi dan alkohol dalam jumlah berlebihan boleh memberi kesan buruk kepada fungsi ginjal. Terutama teh hitam yang pekat, kerana ia boleh meningkatkan risiko pembentukan batu karang oksalat. Memilih minuman secara bijak adalah langkah penting dalam menjaga kesihatan buah pinggang serta keseluruhan kesejahteraan tubuh.